Tahukah anda motosikal yang digunakan oleh Ghost Rider dalam filem kedua sebenarnya ialah Yamaha VMAX. Dalam filem Ghost Rider Spirit of Vengeance, Yamaha VMAX 1700 diubah sesuai menjadi Hell Cycle, motosikal ikonik yang ditunggang oleh Johnny Blaze. Namun yang menariknya, sejarah VMAX sendiri sudah cukup luar biasa. Pada tahun 1980-an, jurutera Yamaha mendapat inspirasi daripada budaya drag racing. Mereka mahu menghasilkan sebuah motosikal yang mempunyai karakter seperti kereta muscle car, besar, berkuasa dan sangat pantas dalam pecutan yang lurus. Hasilnya pada tahun 1985, Yamaha memperkenalkan VMAX. Ia menggunakan enjin V4 1198cc yang dilengkapi teknologi ikonik yang dikenali sebagai V-Boost. Hasilnya ialah peningkatan kuasa yang sangat ketara dan menjadikan salah satu identiti utama VMAX. VMAX bukan dibangunkan untuk menjadi motosikal yang mengutamakan pengendalian di selekoh. Ia dibina dengan satu falsafah kuasa dan pecutan, dan hampir 3 dekad kemudian motosikal yang pada awalnya diinspirasi oleh budaya muscle car itu muncul sebagai Hell Cycle milik Ghost Rider. Daripada sebuah muscle bike Jepun kemudian kepada motosikal dari neraka, satu sejarah yang cukup menarik untuk sebutan sebuah Yamaha VMAX.